Boleh lagi? Silakan. Terima kasih Yang Amat Tan Sri, terima kasih Yang Amat Menteri. Untuk rekod, kami pembangkang bukanlah tidak bersetuju dengan pindaan yang dibuat ini. Tapi yang disarankan oleh kami ialah apapun pindaan, terutamanya perlembagaan dibuat, termasuk atas arahan daripada Yang di-Pertuan Agong, mesti dilakukan in accordance to the law, in accordance to the constitution. Kerana kegagalan ini mungkin akan satu masa menyebabkan undang-undang ini dicabar di mahkamah sebagai unconstitutional. Secara spesifiknya, saya nak menarik perhatian Yang Berhormat Menteri supaya memberi sedikit penjelasan kepada kami. Saya memetik perkara 43 2A yang disebut oleh Yang Berhormat. Yang di-Pertuan Agong hendaklah terlebih dahulu melantik sebagai Perdana Menteri untuk mempengerusikan jemaah menteri seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat itu. Itu matanya. Jika dilihat perkara 384, saya mengatakan bahawa peruntukan 43 2A ini adalah satu keistimewaan kepada Yang di-Pertuan Agong. Orang lain tak boleh buat. Yang keduanya, kemuliaan Yang di-Pertuan Agong. Yang ketiganya, kebesaran Yang di-Pertuan Agong sebagai raja. Yang di-Pertuan Agong dalam 43 2A ini boleh melantik siapa saja di kalangan ahli Dewan Rakyat yang pada pandangan baginda mendapat kepercayaan majoriti di kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat. Walaupun daripada parti yang sama ke parti lain tak kira. Itu keistimewaan kepada Yang di-Pertuan Agong. Siapa saja. Tiba-tiba pindaan ini memasukkan hanya orang yang seorang ahli Dewan Rakyat kecuali orang yang telah serve 10 tahun. Mengecualikan di situ. Jadi, ianya keistimewaan asal kepada Yang di-Pertuan Agong siapa saja. Tapi tiba-tiba dipindah menjadi kecuali orang yang telah berkhidmat sebagai Perdana Menteri 10 tahun. Bagi saya ini adalah keistimewaan kepada Yang di-Pertuan Agong. Ini adalah satu kemuliaan, satu kebesaran kepada Yang di-Pertuan Agong. 384 mengatakan tiada undang-undang yang secara langsung menyentuh keistimewaan, kedudukan, kemuliaan, kebesaran raja-raja boleh diluluskan tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. Yang tadi keistimewaan kepada Yang di-Pertuan Agong. Nak pindah keistimewaan Yang di-Pertuan Agong itu kepada yang kurang daripada itu. Sebelum ini boleh lantik siapa saja. Tapi dengan pindaan 2 kapital A ini, ianya hanya ahli Dewan Rakyat yang pada hemat baginda mendapat majoriti support, tapi bukan yang telah berkhidmat 10 tahun. Jadi telah menarik keistimewaan penuh Yang di-Pertuan Agong. Jadi di sinilah pandangan kami, kalau nak buat pindaan ini boleh sangat. Tidak susah bagi kerajaan untuk merujuk kepada Majlis Raja-Raja. Kecuali pihak kerajaan merasakan raja-raja tidak bersetuju dengan cadangan ini. Itu andaian yang boleh dibuat. Kenapa tidak rujuk kepada Majlis Raja-Raja? Kalau rujuk pada Majlis Raja-Raja, disahkan Majlis Raja-Raja bersetuju dalam 384 ni diluluskan tanpa persetujuan. Tak boleh diluluskan without the consent of Conference of Rulers. It's not consultation, consent. Jadi consent kena bawa kepada Majlis Raja-Raja. Bagi contohnya apa berlaku? Kalau berlaku satu masa, seorang yang telah serve sebagai Perdana Menteri 10 tahun, tiba-tiba dia tidak dipilih walaupun mendapat sokongan majoriti. Dia cabar undang-undang ini di mahkamah. Bahawa undang-undang dipindah ini, 43 2 kapital A ini unconstitutional kerana dipindah tanpa dirujuk kepada Majlis Raja-Raja. Inilah concern kami. Bukannya tidak bersetuju sebagaimana Gombak kata, memanglah dulu pun kita setujulah. 2 term ke ataupun 1 term ke, kita boleh setuju. Tapi whatever amendment you want to make must be made in accordance to the procedure set out in the Constitution. Itu saja. Jadi kalau tak boleh selesai ni, payah sikitlah nak sokong je.
Tak jelas. Bagi kami, that is my concern. Must get the consent of the Conference of Ruler. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih, Yang Berhormat Wakil Kota Menteri Baru. Pasir Gudang, isu yang sama. Sebelum YB menjawab hujahan YB Kota Baru, mungkin saya menawarkan diri untuk menjawab isu yang dibangkitkan. Speaker, yang nak dipinda RUU ni yang nak dipinda ialah perkara 43/2A. Bukan kita nak pinda perkara 384. Perkara 38 yang kalau kita nak pinda perkara 384 itu memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja. Kita tak pindah itu. Yang nak dipinda Seksyen 43/2A dan Seksyen 43 ini tidak termasuk dalam perkara yang tak boleh dipinda. Terima kasih. Walaupun apa Menteri, sila. Terima kasih. Macam ni Pasir Gudang kena jadi timbalan menteri lah. Jadi prerogatif PM saya nak buka ni. Pening sikit. Tan Sri Jadi Ketua, Nak bagi sahabat menteri lah, dia saya jawab. Yang Berhormat Kota Baru, mantan Menteri Undang-Undang yang cukup arif dan senior saya di universiti. Dia jawab. Pasir Gudang cakap tu betul lah. Kita mesti jangan salah seolah-olah macam kita tak begitu perasan apa yang kita buat. Takkanlah kerajaan tak tahu apa yang kita buat. Pertama sekali, yang mana Yang Berhormat Kota Baru, kekanda saya dalam bulan puasa ni menyebut, dalam perkara 384 tu, 384 ni kalau kita nak baca, kita kena baca menyeluruh. Iaitu dalam bab 2 Majlis Raja-Raja. Tajuk dia Majlis Raja-Raja bab 2. 384 merujuk kepada undang-undang yang secara langsung menyentuh keistimewaan, kedudukan, kemuliaan, kebesaran raja-raja yang boleh diluluskan tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. Betul. Saya tak menafikan. Kita tidak menyentuh langsung. Keduanya saya nak tekankan di sini bahawa kalau saya sebut tadi pada kes Pang yang mana begitu terkenal dalam menginterpretasikan, izinkan saya ini dibuat keputusan oleh Federal Court, Lord President, seorang keturunan raja, Raja Azlan Shah. Dia menyatakan bahawa kalau kita rujuk kepada perkara ini, in all function, dia mengatakan tentang Yang di-Pertuan Agong is not a ruler within the meaning of a ruler of a constitutional state of the Federation. When a ruler becomes the Yang di-Pertuan Agong, he cannot hold at the same time his position as a ruler, but he is required to appoint a regent. At the conference of the rulers, the regent attends as a ruler, but the Yang Bertuan Agong is not entitled to attend as a ruler, and for this reason, he does not attend on the first day when the rulers exercise the function set out within their discretion. Law and procedure, therefore, are matters which cannot come within the honors of the rulers. Maknanya, Tan Sri Ketua, ia dikatakan kes Pang tu kita baca dengan perkara yang disebut iaitu 159 yang mana Pasir Gudang sebut tu ialah katakan bahawa bila nak bercakap tentang menyentuh mana-mana undang-undang yang kena mengena pindaan perlembagaan di bawah 159. Apa-apa undang-undang di bawah 159 yang kita nak sentuh, 1595 mesti dibaca bersama kalau kita nak bercakap tentang Majlis Raja-Raja. Saya dah sebut tadi dalam perbahasan saya kata sesuatu undang-undang yang membuat sesuatu pindaan kepada fasal 4 dalam perkara 10 apabila undang-undang yang diluluskan di bawahnya peruntukan bahagian 3 kewarganegaraan, perkara 38, 63.4, 70, 71.1, 72.4, 152, 153 atau kepada fasal ini tidaklah boleh diluluskan tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. Betul. Maknanya yang mana Kota Baru cakap tu separuh betul dan separuh tak betul. Yang betulnya memang kita tak boleh sentuh hak Raja-Raja Melayu melalui proses yang mana kita mendapat kebenaran daripada dia. Betul lah, ini hak dia. Tetapi dalam perkara ini, kita menyentuh tentang syarat-syarat Perdana Menteri yang mana pelantikan Perdana Menteri hanya diberi pada kuasa Yang di-Pertuan Agong. Budi bicara Yang di-Pertuan Agong. Jadi pada hari ini, kita tak sentuh Majlis Raja-Raja. Itu sebabnya yang ketiga, Tan Sri Ketua, tidak ada langsung dalam perlembagaan ini menyentuh ketua-ketua menteri ke menteri besar. Tak ada kena-mengena. Sebab menteri besar dengan ketua-ketua menteri ialah keputusan yang perlu dibuat oleh kerajaan negeri tersebut. Iaitu dia kena persembahkan kepada raja-raja dan bawakan dalam Dewan Undangan Negeri.
Tentang apa yang tadi banyak yang berhormat berkatakan bahawa Menteri Kewangan nak buatkan reformasi mula dengan Menteri Kewangan, tak boleh Perdana Menteri tak boleh pegang jawatan Menteri Kewangan. Sebab seolah-olah kalau pegang sebenarnya akan mewujudkan tidak adanya sebenarnya reformasi. Tapi kita tahulah, saya dah jawab tadi pertama sekali tentang apa yang disebut sebagai keputusan dasar sesebuah negara. Keduanya, kalau kita nak mengata orang pun, kita tengok diri kita dulu. Saya nak tanya dekat sini lah yang berhormat semua. Kedah. Menteri Besar Kedah memegang Exco juga kewangan. Saya baca punyalah banyak 6. Pengurusi Jawatankuasa Perancangan Negeri, Pengurusi Jawatankuasa Haliwan Tanah, Mineral, Pengurusi Jawatankuasa Hasil Bumi, Pengurusi Jawatankuasa Kewangan, Pengurusi Jawatankuasa Syarikat Berkaitan Kerajaan, Pengurusi Majlis Tindakan Ekonomi Negeri, Pengurusi Pembangunan Kedah, Jawatankuasa Kerjasama Luar. Lebih kurang 7 pimai-pimai tangtu. Yang amat berhormat Menteri minta laluan sikit. Minta laluan sikit. Boleh saya nak sebut tadi. Exco tak ramai 10 orang yang menteri ramai. Jadi Kewangan pun dia pegang Terengganu. Apa hal ni? Saya ni bulan puasa kalau boleh tak nak naik angin. Tapi sabar je lah. Last kali Menteri Besar Kelantan. Kelantan. Menteri nak tanya, Exco Setiap Negeri berapa orang? Menteri Kabinet berapa orang? Kewangan, Ekonomi dan Tanah. Pengurusi Jawatankuasa tu Exco lah yang berhormat. Kalau ya pun. Menteri jawab jujur. Agak-agak. Exco Setiap Negeri berapa orang? Jadi Menteri yang Kabinet berhormat, berapa orang? yang berhormat. Tan Sri Yang di-Pertua. Duduklah, sudah tahu tanya lagi. Ni masalahnya, mengata orang boleh. Kita nak menjawab kena marah. Macam mana ni? Pertama sekali saya nak kata Okey, bahawa kita nak ini buka puasa negeri pembangkang sendiri. Memerintah berapa kali jadi menteri besar. Dia pun pegang lebih daripada satu portfolio, tak ada masalah pun. Bila nak bercakap bahawa reformasi Perdana Menteri tak boleh buat Menteri Kewangan, terpulang pada Perdana Menteri lah nak jadikan siapa Menteri Kewangan. Lepas ni kalau nak jadikan saya Menteri Kewangan, saya Menteri Kewangan lah. Betul tak? Tapi memang tak boleh lah sebab saya punya parti 30% je dalam kajian perpaduan. No, maksud saya sebenarnya yang saya nak cakap ialah prerogatif Perdana Menteri, takkan itu pun kita nak bawa dalam pindaan perlembagaan. Tak ada kena mengena dengan perlembagaan. Jadi saya pun rasa saya dah jawab. Sebab kuasa gaji-gaji kita tak sentuh. And then lepas tu last sekali tentang kategori Perdana Menteri yang mana Perdana Menteri nak lantik tak boleh. Dalam perlembagaan Tan Sri Yang Pertua, saya nak sebut. Orang bankrupt tak boleh jadi Perdana Menteri. Orang yang mendapat kewarganegaraan melalui sistem nationalisation, maknanya dia ada PR negara lain, dia tak boleh. Sampai seorang Dewan Negara pun tak boleh jadi Perdana Menteri. Jadi macam mana mengatakan tak adanya syarat? Dia ada syarat. Yang syarat ini memang sentiasa wujud dalam perlembagaan. Dan last kali Tan Sri Pertua sebelum saya duduklah, bila ada VOC, kalau kita kata Agong dah pilih tak boleh kacau, jadi kenapa kita ada VOC, vote of confidence dalam parlimen? Jadi kalau orang tu Agong lantik sampai 5 tahun tak boleh tukar lah. Tapi kita ada sistem di parlimen yang kita boleh tolak Perdana Menteri atas undi tak percaya. Bukankah itu bererti bahawa walaupun yang di-Pertuan Agong dah lantik, tetapi masih boleh ditolak oleh ahli-ahli parlimen sebab dibenarkan oleh perlembagaan. Jadi saya pun tak nak cakap banyak, Tan Sri Pertua dah 6.26. Saya mengakhiri dengan mengucapkan semua terima kasih. Kalau tak sempat saya buat jawapan saya bertulis. Kalau saya tak sempat lagi berhadapan dengan semua yang berhormat, saya mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin. Kosong-kosong, tetapi yang penting ingat, perlembagaan ini sebenarnya adalah untuk masa depan negara. Dan akhir sekali, Tan Sri Yang Pertua, kalau dia orang tak berkenan lah pada pindaan ini, tak apa. PRU 16, kalau dia dah menang majoriti lah, lebih daripada 2/3, tukarlah perlembagaan ini. Letaklah Perdana Menteri di bawah mereka selama-lamanya sampai kiamat sekalipun. Wallahualam, tu pulanglah. Dengan itu saya mohon menyokong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.